Jangan komen apalah. Konsep satu lelaki satu negeri, percutian untuk 7 hari punya untuk 5 beranak. Kacil 3 kali. Cerita raya kita bermula 3 hari sebelum raya. So kita decide gerak Selasa 3 hari sebelum raya. So perjalanan nak sampai ke Kelantan agak panjang. So kita decide untuk bermalam semalam di Gerik, dan keesokan harinya baru kita bergerak ke Kelantan. Alhamdulillah perjalanan 3 hari sebelum raya ni perjalanan sangat lancar. Kereta je lah start dah banyak sebab keesokan hari dah cuti sekolah. So bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak diikutkan perjalanan daripada Penang ke Kelantan makan dalam masa 6-7-8 jam. Tapi dah berhenti berjalan jadi masa 4-5 jam saja. Actually nak masuk ke Kampung Air Ganda ni dia punya orang kata makan masa dalam setengah jam lah. Kalau orang dah terbiasa dengan perjalanan sini, dalam 15 minit boleh sampai. So kalau kata orang luar yang tak biasa masuk kampung ni, dia akan fikir 10 kali untuk masuk bila timing macam ni lah. Kampung Air Ganda ni memang betul-betul kampung. Dia tak ada semi kampung ke, half kampung, half town, tak ada. Ni memang betul-betul pure punya kampung. So kalau kata orang luar yang betul-betul nak merasai jiwa kampung tu, welcome to our kampung. Come and experience the true kampung life. Tuan rumah tak tidur lagi ke? Hello. Packing. Packing apa? Packing apa? Syam betul. Packing apa nak? Packing apa? Kakak say hi to Emma. Hi. Are you ready now? Yes. Where are we going? Rumah Tok Ma. Rumah Tok Ma. You puasa tak today? No. You tak puasa? Alamak. Abang Miza. Abang Miza puasa tak? Are you sure? Yes. Jom mana? Yes. Kasi bye-bye opa. Bye-bye Tok Nak. Bye-bye, Tona. Apa? Kakak ucap selamat hari raya opa. Tonda. Bye-bye sana lah. Bye-bye. Selamat hari raya opa cakap. Raya apa? Tu tondak lah kan tu. Tu bye-bye Tonda sana kakak. Say bye-bye Tonda. Say selamat hari raya Tonda. Bye. Cakap selamat hari raya Tonda. Okey lah. Di mana? Kena. Bye-bye. Jom mana? Bye-bye. Jumpa hari Ahad. Bye-bye. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam bagi salam ke tondak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perjalanan. Mungkin makan masa berjam-jam. Kita tak tahulah sebab mana start balik kampung. So harap-harap saya every boleh kuda-kuda untuk anak-anak. Takut saya jam ke apa kan. Memang kan. What? Kalau nak sampai banyak penyinggahan. Sebab apa? Sebabkan kita pakai type C. So sebelum gerak Kelantan kita berhenti cari dululah apa yang patut. Takut saya jam tiba-tiba handphone tak ada lampu ke apa kan. So setakat ni perjalanan ke Banjaran Titi Wangsa masih lancar. Ayuh kita lincun. Yakin dengan keputusan anda? Tengok sekarang pukul apa? Tengok di tempat
Nampaknya corner pergi corner mai, kita masih di sini. Malaysia. Finally kita melepasi detik-detik yang memenatkan. Alhamdulillah ni dah nak masuk tahun dah. Dah sampai. Dah sampai di Raya Kelantan. Apa bang? Kokok. Ha? Kalau hampa sampai Kelantan, wajib sampai dekat Pasar Siti Khadijah. Dekat sini macam-macam jenis makanan ada. Tinggal try dengan standby duit saja. So make sure sampai dekat sini hampa try segala benda yang macam orang kata keunikan negeri Kelantan. Dekat sini. Sekarang ni Kamal tengah jatuh. So orang memang memborong membeli emas. So dekat sini ada juga kawasan yang menjual emas. Tapi ini adalah suasana yang kebiasaannya. Dekat sini memang ramai orang beli emas. Ibarat orang beli ikan dekat pasar malam. Okey. Kenapa laju ke? Kakak, where we go now? Kita nak pergi mana ni? Nak upah. Kita nak raya Perak. Tu istana. Sebelah kanan abang tu pagar hijau. Jam daripada Kelantan ke mana? Geri. 7 jam daripada Kelantan ke Geri. Dan sekarang kita berhenti dulu top up untuk anak-anak. Mengapi dengan mercon. Yang ramai-ramai ni actually dekat tempat kerja pengapi ni dia punya owner ni buat apa kata beli dah menang. So malam ni dia buat cabutan lah. Motor pun tak silap. So ni ramai-ramai ni tunggulah dia tahu ada orang kata bertuah. Why not? Beli berapa? Ya, borong apa? Promosi 6 dan 7. Yang 6 tu apa? 7 mudah. Sakan lah bang, api. Ada duit. Apa mereka sedang buat? Blurring. Mana tu Mana Cik kita? Su ada lagi. Yes lah. Parking full lah now. Dapat kereta tu. Satu. Buka lah. Pak dah lah. Lagi satu. Semua lagi satu. Ya. Tak sakit ke? Sabar. Nak lagi.
Main macam roket. Nak lagi Ashu. Oh, letak. Astagfirullah. Wait, macam Ya belatu muka. Apa yang kau kata? macam ada getaran. Ada Kenyataan. Okey, saya nak